shower ni ada filter kat dalam, tengok ni 5 filter. Satu yang ni aku dah pakai punya, dah karat macam ni. Ini yang baru. So dia bagi 5 lah total sekali dengan yang ni. Yang ni dah pakai lama, tengok ni karat guys. Ni kalau korang mandi kan memang boleh buat kata-kata kulit. Dia punya karat tu. Melekat dia punya karat guys. Kalau dah jadi macam ni korang tukar je lah. Masukkan je yang baru guys. Dah putih. Kan senang tu. Banyak tau korang akan dapat shower macam ni. Dia punya filter ada spare lagi. And then dia bagi lagi benda ni, scrubber ni siap ada tempat gantung dia lagi. Dan dibagi juga lagi wash bed yang comel macam ni. Dia ada on off dekat sini. Dekat sini kalau korang on, korang dah buka kat sana, malas nak tekan sana kan, korang tekan sini. Smooth je, nampak? Ini untuk tutup, ini untuk buka. Ini mode 1. Dia ada mode 2. Dia ada mode yang ketiga. Dia ada mode keempat dan yang kelima guys. Ada 5 mode, siap ada mist lagi. Memang mantap. Dan yang best dia ada filter kat dalam ni yang aku tunjuk tadi tu. Ada bagi spare lagi filter. Yang baru boleh tukar-tukar je. Dan juga free gift yang scrub. Banyak guys. Harga dekat beg kuning dapat macam-macam. Ni lagi satu. Korang jangan lupa, yang ni boleh cabut-cabut. So kalau korang cabut, dia boleh jadi gun juga untuk korang. Boleh pakai macam pipe rasa juga guys. Contoh yang ni korang boleh servis-servis cuci lah. Kalau contoh sobat ke apa kan, memang nice gila. So dah modern, korang jangan pakai shower lama dah. Pakai shower macam ni, murah je dekat beg kuning bawah tu. Korang dapat full set macam jadi.